Institut Penerbangan 2. INSPEN 2 merupakan pusat latihan juruterbang helikopter, Rotary Wing, di bawah pengurusan Kolej Tentera Udara, KTU, Alor Setar, Kedah. Ia berperanan melatih juruterbang yang telah tamat latihan asas dari INSPEN 1 dan telah disalurkan ke cabang juruterbang helikopter, Rotary Wing. Ia melatih pegawai dan anggota TUDM dalam pengendalian asas pesawat helikopter sebagai salah satu cabang utama penerbangan dalam TUDM. Fungsi peranan utama INSPEN 2 adalah 1. Latihan asas helikopter. Melatih pelatih yang telah lulus INSPEN 1, Fixed Wing, dan disalurkan ke cabang Rotary. Memberikan asas praktikal dan teori pengendalian helikopter. 2. Pembangunan kemahiran operasi. Menyediakan latihan untuk penerbangan taktikal rendah, formasi, dan penerbangan di kawasan mencabar, hutan, gunung, dan laut. 3. Kelayakan penilaian. Pelatih akan dinilai dari segi kemahiran udara, kawalan kecemasan, dan kesiapsiagaan operasi sebelum ditempatkan ke skuadron helikopter TUDM seperti EC-725. Modul latihan adalah meliputi asas teori helikopter, latihan simulator, latihan asas kawalan navigasi, pendaratan taktikal, latihan kecemasan, latihan formasi helikopter dan operasi siang dan malam. Pesawat latihan yang digunakan adalah EC-120B Colibri. Helikopter latihan ringan buatan Eurocopter, Airbus Helicopters. Mudah dikawal dan sesuai untuk latihan asas Rotary. Lulusan INSPEN 2 akan ditempatkan ke unit skuadron helikopter TUDM. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, like dan share.